Okey, kita menjawab soalan Avanza dengan Izora, mana jimat minyak. Okey, dia ada pro and con dia juga. Okey, ada kelebihan dia setiap kereta, ada kekurangan juga setiap kereta. Jom kita sembang untuk dua kereta ni. Okey, kita cerita pasal Avanza dulu. Okey, Avanza dia kalau untuk jalan dekat dia memang jimat minyak. Okey, lagi-lagi kalau kau bawa berduduk berdua tanpa ada barang yang penuh dalam kereta. Okey, tapi kalau kau pergi jalan jauh, dia dan barang penuh dalam kereta, saya akan cakap dia tak berapa jimat sebab dia akan guna kuasa yang penuh sebab dia punya power tak ada tebu. So dia akan berat sikit kereta ni. Dari paras rupa dia pula, dia lebih nampak kalau model yang baru ni nampak lebih sporty sikit, tapi dia agak tinggi. Dia dah macam SUV lah sebenarnya. Okay? So kalau kau tengok dia punya base untuk tempat duduk pun agak tinggi juga. So siapa yang peminat untuk SUV punya design, nak kereta yang tinggi-tinggi, yang ni lebih sesuai untuk kau pakai. Even bahagian dalam dia pun agak luas juga, lebar. Dan aircon blower dia ada satu je kat bahagian tengah. Okay? Bahagian depan tu jangan kira lah. Okay, untuk bahagian third row dia memang tak ada lah. Tapi untuk third row dia, leg room dia besar, luas, selesa juga. Boleh duduk sehingga 8 orang. Okay, kalau kita cerita pasal Izora pula. Yang ni kita ambil model yang turbo punya. Okay? So model yang turbo ni kalau untuk jalan dekat, saya kata awal-awal memang kuat sikit makan minyak. Okay? Lagi satu dia pakai timing belt. So timing belt ni untuk kuasa minyak dia memang akan kuat kalau kita jalan berdekatan. Tapi kalau kita nak pakai untuk long distance, even kalau kita nak bawa ramai passenger, termasuk ramai banyak barang dekat bahagian dalam, dia lebih jimat minyak. Sebab apa? Dia ada turbo, dia ada power dekat bahagian top dia. Okay, so kalau korang tengok, dia punya aircon pun dia ada sampai bahagian belakang sekali, third row dia. Kalau nak cerita pasal keselesaan, yang ini pun selesa juga. Sebab apa? Yang ni pun besar juga. Even third row dia pun ada juga leg room yang besar untuk passenger duduk. Termasuk juga dengan pelbagai board yang kau boleh letak barang lah. Okay? Macam saya cakap, aircon dia ada sampai ke belakang. So kalau untuk boot dia tak terlampau besar jugalah. Sama lebih kurang macam Avanza. Okay, untuk kedua-dua kereta ni sebenarnya sesuai untuk keluarga. Okay, nak pakai jalan jauh pun boleh, nak pakai jalan dekat pun boleh. Jimat minyak sebenarnya bergantung cara kita bawa juga. So bergantung juga cara kau tekan pedal tu juga. Okay, kalau kau pandai tekan pedal yang jimat minyak, slow-slow, dia tak adalah kuat makan minyak. Tapi kalau kau jenis memang tekan macam setan punya bangsa pun takkan jimat minyak. Okay, so kalau kau nak murah, biasanya Izora lah. Izora monthly baru 400 lebih, kau boleh buat kosong muka, tak ada masalah. Tapi kalau Avanza boleh pergi sampai 600 lebih. Okay, tapi kalau kau cakap pasal ketahanan, Toyota adalah lebih better. Okay, dia semua bergantung kepada bajet poket korang juga. So kalau korang nak dapatkan lebih info dua kereta ni, boleh hello dengan saya, pergi ke profile atau isi bag biru dekat bawah ni untuk wasabi dengan saya. Okay, so nak mencari kereta terpakai, boleh cari saya Syahrin di Maf Auto. Assalamualaikum.